Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih lagi diberikan nafas, diberikan kesihatan yang baik. So hari ni saya nak payung sebiji kereta, ialah Toyota Prius 1.5 hybrid. Ini dia kereta kat depan mata kita sekarang ni. Abang-abang kakak mungkin tak dengar bunyi enjin dia sebab kereta ni hybrid. Kereta ni hidup tapi dia tak dengar bunyi enjin. Dia menggunakan sistem hybrid. Sangat bang Toyota ni, sebab Toyota ni kita kata jual murah-murah sebab kita takut jual mahal-mahal nanti mak marah. Jadi kita jual murah-murah saja. So hari ni saya nak review kereta ni dulu. Nak review tak panjang mana, nak review sikit-sikit saja. So siapa yang berminat nak cari Toyota hybrid yang mudah, ini dia, senang parking, senang bawa, minyak memang safe sangat-sangat. Memang orang kata memang terbaik, memang padu, condition memang tip-top. So boleh tengok juga, tengok pada ni bahagian depan dia. Kereta ni comel tau. Dia macam Myvi lah, lebih kurang Myvi lah, Myvi baru. Myvi yang model baru ni lah, lebih kurang lah bentuk dia. Cuma dia kelebihan dia pakai hybrid. Myvi baru tu pakai sistem eco. So ini safe, memang padu. Minyak dia memang safe sangat-sangat lah. So kereta ni 1.5 sahaja 1.5 liter tahun 2012. Kereta ni tahun 2012, auto. So macam mana abang kakak boleh tengok sekarang ni, pada bahagian keliling dia memang cantik sangat-sangat. Memang orang kata puas hatilah. Bagi saya kereta Toyota, kereta import ni enjin tahan sangat-sangat lah. Nak dibandingkan dengan, tak boleh nak banding kereta mana. Sebab kereta ni, apa orang kata, kereta ni atas penjagaan kita juga. Kalau kita jaga dia dengan orang kata dalam keadaan yang bagus, ikut time, ikut masa kita servis tu, insyaAllah semua kereta enjin akan tahan. Tapi Toyota punya brand, orang kata enjin memang quality yang nombor satu diorang. Quality, satu lagi ketahanan dia. Diorang amat mementingkan quality diorang punya barang. So Toyota, Honda, kereta import, kereta Jepun memang tip-top. So jom kita review pada bahagian dalam dia pula. So kereta ni memang senyap sangat-sangat, saya suka sebab dia senyap. So inilah dia pada bahagian dalam dia, abang boleh tengok dia punya door trim dia memang cantik, memang kemas lagi. So ni daripada bahagian dalam dia. Ni dia pada bahagian dalam dia, memang luas sangat-sangat lah. Memang selesa, kursi pun cantik lagi. Jom kita masuk sikit. So ini dia pada bahagian dalam dia, memang kemas. Ni dia punya dashboard. So abang kau boleh tengok ni dia punya radio lah. Ni tempat aircon sistem dia. Nampak ni dia punya fan semua cantik, tengok tu. Dia punya meter dia panjang, meter panjang dia pakai orang kata full digital, dia tak ada jarum. Dia semua digital. So kalau saya matikan aircon dia, memang kereta ni terus senyap. Memang terus tak ada bunyi angin je. Kalau saya matikan terus tutup kipas dia ni, langsung tak ada bunyi. Enjin hidup kereta ni. Enjin hidup.